Memang teman tabik lah kepada YB Syed Saddiq. Kehadiran dia penuh di Parlimen rupanya. Ini bukan soal nak atau tidak. Ini soal amanah dan tanggungjawab. Demikian tegas Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman apabila ditanya mengenai rekod cemerlang beliau yang mengekalkan kehadiran 100% di Dewan Rakyat sejak mengangkat sumpah meskipun sibuk dengan pelbagai komitmen luar termasuk aktiviti sukan lasak dan kerja sampingan. Menurut Syed Saddiq, beliau tidak melihat kesibukan sebagai alasan untuk culas. Jadi kalau kita tengok jiwa dia ini memang seorang yang sangat tinggi dan mendalam empatinya. Sebab tu dia boleh jadi seorang yang sangat bertanggungjawab, tahu peranan dan juga etika sebagai seorang pemimpin. Sebab itulah tak berhenti orang di luar sana memperkatakan fenomena bas ini. Kalau dalam muzik lawak superstar pun, tema ini juga yang diambil oleh pelawak-pelawak nak menjadikan dewan tu gamat sangat. Contohnya Bel Ngasri, dia mengatakan diri dia tu Bel Astiloh. Dia sebenarnya menggambarkan bukan sahaja permainan nama, tetapi dia merupakan satu parodi sosial yang merujuk kepada Bella Astiloh dan juga Syed Saddiq ini, yang sememangnya menjadi perhatian media dan juga netizen. Cuma kita tertanya-tanyalah, adakah dengan komitmen yang ditunjuk oleh YB Syed Saddiq sebagai seorang ahli parlimen, kehadirannya penuh, ini juga menggambarkan bahawa betapa tingginya komitmen dia kepada Bella Astiloh nanti untuk hidup bersama. Adakah itu sebenarnya menggambarkan apa yang bakal kita saksikan satu hari nanti? Yang ini susah sikit lah teman nak cakap. Maksudnya komitmen dalam satu domain itu tidak menjamin dia juga akan memberikan komitmen kepada domain yang lain. Tetapi individu yang berorientasikan tugas dan sangat bertanggungjawab ni, dia cenderung untuk membawa nilai yang sama dalam hubungan peribadi. Itu je lah yang teman boleh komen. Tak tahulah apa pandangan koma. Celah komen sikit.